Hai, Assalamualaikum. Annyeong. Welcome back to another 30 hari Minecraft Battle Edition bersama Bawang. So, today is our last day. Selamat Hari Raya semua. Maaf Zahir dan Batin. Maafkan Bawang kalau ada terkasar bahasa sepanjang 30 hari Minecraft Bedrock ni. Hopefully you guys had fun sambut raya korang. Dapat makan good food, dapat banyak duit raya, spend time with your family and friends and all that. Yeah, this is our last day. And Bawang rasa besok Bawang akan ada another episode. Bawang record ni back to back in one day. Bawang pre-record. So, Bawang pakai baju yang sama. But that's okay. Bawang tak dapat nak pakai baju raya Bawang, but it's okay. Yeah. So, let's just start. Wee! Okay, resume. Okay, so last time Bawang buat apa Padahal baru tadi kan Bawang record. Oh ya, Bawang decor our kandangs. Hai. Kita punya kuda dah ada rumah dia sendiri, which is nice. Sekejap, Bawang nak buat moss around the house. Dadadam. Leaf litter ni dia logic dia bila dia dekat dengan ni je lah kan, pokok kan. Kalau tak ada pokok ni macam tiba je. Sudah. Mana tu bunyinya? Tapi leaf litter ni function juga tu. Sebab dia drop kalau kita potong pokok juga. So kita boleh buat dia jadi bone meal, kan? So function. Nampak macam tak function kan? Nampak macam just for decoration. Tapi for early games ni, kalau untuk buat bone meal, function weh. Function sangat. Kita ni dah lah miskin kan? So, yeah. Very nice. Very nice. Ow. Where can we put this? Oh, ni ada satu. Guess we can put one there. One here. And then where else? One here. Yeah. Okay. Masa untuk mengemas. Okay. Let me clear inventory dulu. Wow. So pretty. I forgot about this. Kita nak biarkan dia jadi hijau ke, biru ke, ataupun biar je dia orange. Tapi kita kena wax lah kalau. Tapi Bawang suka bila dia berkarat actually. Not gonna lie. Okay, tumbuh-tumbuhan. Other stuff. Bone meal. Lantern. Menyesal buat lantern tu. Oh, okay. Before malam. Now that Bawang ingat. Let me see. Kat sini dah ada ke? Yes. We need more. Pelita. Yes. So, kita nak pergi potong ni. Sebab dia punya bamboo fence comel. Ke kita nak guna bambu je? Comel juga kalau letak lilin atas dia. Kan best kalau ada lilin hijau. Tapi kita tak ada colour hijau pula. Alah, jauh sangat ke? Dia tak load Guys, where is you guys punya honey? Come on. Oh, tak ada bunga. Damn it. I forgot. Kejap. They need flowers.
Bawa lupa pasal firefly bushes tu. Ambil lah terus, nanti bawa lupa. Oh, ni dah lah cepat distracted weh. Tak bagus. Dengan bush. But I need the flower. Ni flowernya. Pollinize. Cepat. Yes. Pollinize. Lagi. Yes. Yes. Also, make baby. Hey you. Why so jauh? Come here. Yeah. Okay, hopefully diorang boleh ni lah. Kita potong pokok dulu. Shincha, bawa lupa nak ni. Start timer. Memanglah. Dah 7 minit. Pandai-pandai lah ya. Kau nak kena buat another campfire for that one. Okay, campfire. Wait, is that a new wandering trader? What do we need, do we need anything from the wandering trader? Apa lagi? What else? Tak lah. Hey! Mana? Maybe sapling ke? Hello? Oh! Oh, kalau ada cactus ni best. Tapi tak ada. Do we have emerald? 1. Apa nama bunga ni? Tah. Open eye blossom. Tacut. Berapa hari diorang boleh produce madu, guys? Macam lambat je. Lambat lah. Tak apalah. Ya Allah. Berendam lah memang. Oh, flint and steel. Cinca, I forgot. I guess kalau nak dapat dia, kalau nak nampak dia punya pelita, kita kena screenshot time malam lah kan. Tak ada all kategori ke, guys? Ada copper rod tak? Abang buat cukup-cukup je hari tu. Guess so.
Lama ya. Simpanlah dulu. Oh, but we have this. Put one there. Put where else? Put one here. One here. Wow, so pretty. Flint and steel. Yours. Okay, bawa nak buat. Yeah. And also, kita ada ni ke? One more. We can make one more candle je. Sage. Kat ni lagi boleh letak. Kat sini. Ah, kawaii. um. Oh. Bawang tak light up the candle ke? I need my kucing dekat luar. Wow, vibe tak? Tapi still ada ni lah. Sampah sekejap. Oh, ambil kau. Banyaknya. Oh, baru lupa kat sini ada. Ada more storage. Suka ya ada storage. Ada rumah. Love. I want to make this. Kita baru beli bunga ni. Fresh. From the trader. So, kenalah simpan. Betul tak? Kenapa ambil balik? Okay. Comel ya. So cute kan? This one a bit awkward lah. Kan kita ada lagi ke? Yes. Yeah. Or kita boleh letak storage je kan? Tapi tak apalah for now. That's cute. Wow. Aduh. Wait, kita boleh letak pokok azalea kat situ. The big one. Boleh tak guna satu? Boleh. Nice. Wah, vibe tak? No, we need to see it from here lah. Whoosh. Wow. Comelnya rumah. Wow, pretty. Tapi bawa nak kena cari angle cantik lah. Let me see. Before sunrise.
Tapi sana je lah yang paling cantik kan? Sebab kalau tak nampak lah kita punya apa nama? I need block lah, brother. Bruh. Sibuk lah. Ay, habis dah. Phantom. Tak boleh. Salah. Wow, comel tak? Comel tak? Abaikan bawah tu. You know what? We can do this and then kita boleh flip. Kan? Ya. Wow, love. Masih ada boleh detailing lagi. Tapi for now, this is cute. Comel. Oh, ada asap kat situ bawang pasan. Kalau ada silk touch, kita boleh tukar apa ni? Relocate bee tu dekat the thing. The pokok, under the pokok kan. Oh my god. Oh my god. Okay. Love. Oh, bawang tengah nak tunggu ni kan? Alah, tak cukup date lah. Gelap lah pula kat sini. We need more moss. And dirt. Susah betul nak jalan kat sini. Moss. Oh yelah, baru lupa pasal bush. Put that there. Put one there. Put another one here maybe, I don't know. There. Ooh, so pretty. Oh, sunrise dekat opposite side. Okay. Allah, abang tak tutup pintu pula. Oh, the sunrise. Wow. Pelitanya. Pelita 3 ketul. Tak mampu nak beli banyak-banyak pelita ya. By beli I mean craft.
Oh, social mail. Yeay, selamat Hari Raya semua. Woo. Okay, esok for Hari Raya nak buat apa je? Entah. Tu bersihkan kampung nak? Okay, that's a good idea. Alright. So, that's all for today. So, again, selamat Hari Raya semua. Maaf zahir dan batin. I hope you guys had fun Raya. Selamat bercuti juga. Take care everyone. And see you guys tomorrow for the last episode Raya special. So, jangan lupa like, subscribe kalau belum subscribe, turn on notification bell and jumpa besok. Selamat Hari Raya. Bye.